Hello, mana? Boleh. Ada hal lah. Benda kecil je tu. Anytime bila masuk. What's up, man? How dare you? What's wrong with you? Alah bro, nak pinjam handphone, nak call member takkan tak boleh kot? Boleh lah, cepat sikit lah. Boleh bang, Boleh, call member cepat sikit. Sekejap. Hello, siapa ni? Hello, ni Apple ke? Ni Apple. Siapa ni Kenapa kau lah? Nak tanya, Apple pakai iPhone Yelah, saya pakai iPhone. Kenapa? Kau pakai Samsung You, what are you talking about? Okay lah, bye. Hello, bro. You buat lawak ke apa? What are you talking about? Bye, bro. What the... Assalamualaikum sahabat-sahabat Ili aku. Apa khabar? Waalaikumsalam. Kau bercerita dah jumpa belum kabel Android kau itu? Android? You. What are you talking about? Aku tak pakai Android lagi tau. Aku pakai iPhone. iPhone ni misi aku nak dapatkan SIM tu balik. Ex aku. Tak apalah bang. Kau dah jodoh dengan iPhone tu, terima je lah. Kau dapat hal? Ambil ketum Aku nak call Mia, korang buat hal korang. Telefon. Apple? Hello sayang. You kat mana tu? You kenapa call I? Wow, FaceTime? You dah pakai iPhone? Mestilah. You tahu tak? I beli iPhone ni kat Factory Mobile tau. Oh, congrats Apple. But you tahu kan, boyfriend I pakai iPhone 10. So, please go away. You have class. But you not reach my level yet. Apple, ini Aiman. Akulah lelaki paling hebat pada abad ini. Jangan kacau Mia. Bangun, Bil. Sayang you, Bil. Tolonglah bangun. Ya Allah, ya Tuhan aku. Ampunkanlah dosa aku. Aku tahu aku melanggar masa ada iPhone. Cek dulu. Bang, tu saya bang. Handphone saya lemas. Dia dah harus... kau bukan kerja Factory Mobile ke? Apa kau buat kat sini? Bang, tu adik kembar saya. Saya kurang handsome sikit. Tu kerja tempat macam ni je. Ya, bernampak kau ni kurang kacak. Bang, tolong saya bang. Handphone saya lemas. Dia terjun atas seat. Saya dah kata jangan terjun atas seat. Dia terjun juga. Sekejap, biar saya cek. Bang, ini kena masuk bilik bedah bang. Kecemasan ni. Abang tunggu sini ya. Kenapa? Apa jadi bang? Bang. Allah tolonglah iPhone aku. Tuan. Macam mana dengan iPhone saya, Tuan? Maafkan saya, cik. Saya tak dapat... Alamak, siapa pula call aku time ni? Aduh. Telefon siapa tu? Angkatlah. Hello? Weh, kau saja nak tunjuk kau ada iPhone? Weh, aku pun pernah ada iPhone lah. Oh, iPhone kau yang punya tadi. Asal tak nak angkat? Cerai dengan bini ke? Ni lebih tolok dari kes cerai tau.
iPhone aku rosak. Kau boleh tolong aku ke sekarang? Ha? Dia jatuh lemas. Relax bro, relax. Dari mana dia datang, dari situ juga dia kembali. Last kau beli phone kat mana? Last. Factory Mobile. Bang, kau tolong aku bang. Handphone aku lemas. Dia terjun atas seat. Bawa tenang. Hah? Bertendang? Oh. Oi, aku cakap bawa bertenang. Kau minum ni. Biar aku repair kejap Bagus saya servis kat sini. Asal aku tak terfikir Factory Mobile lah? Alhamdulillah. iPhone cik selamat. Ya, kami dah biasa dah kes-kes iPhone mati lemas ni. Terror lah Factory Mobile. Tak sangka saya. Cik ni kira super untung tau. Dah lah cek iPhone ni percuma. Cik berpulang untuk join Lucky Draw. Menang iPhone lagi. Iya. Kami kat Factory Mobile ni bukan repair iPhone je. Laptop pun kita orang repair tau. Lagipun kita orang jual bukan sekadar iPhone tau. Android kita orang jual, handphone lain kita orang jual. Semua ada. Tak apa abang, so far saya nak casing yang ada lubang kat tengah bang. Next time saya nak order casing yang Apple dia kat luar. Memang buat Apple je. Thank you bang. Saya suka servis abang. Jangan fikir itu pula. Terima kasih. Factory Mobile Shah Alam. Jemput datang beramai-ramai. Factory Mobile sedia membantu anda. Datanglah, ada cabutan bertuah.